Empati sepatutnya buat kita lebih manusia. Tapi kadang-kadang, ia cuma buat kita lebih penat. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Empati bukan benda yang orang nampak. Ia benda yang kau rasa. Bila orang lain sedih, kau ikut berat. Bila orang lain jatuh, kau cuba kuat untuk mereka. Kau dengar, kau simpan cerita orang lain dalam dada kau sendiri. Masalahnya, tak semua orang yang kau faham akan faham kau. Dan tak semua kesakitan yang kau pikul pernah diminta untuk kau pikul. Empati bukan selalu indah. Kadang-kadang ia buat kau letih tanpa sebab yang jelas. Kau tak terluka secara fizikal, tapi emosi kau penuh. Penuh dengan masalah orang. Penuh dengan beban yang bukan milik kau pun. Dan bila kau cuba tarik nafas, kau rasa bersalah. Sebab dalam kepala kau ada suara kecil yang kata, kalau aku tak ada untuk mereka, aku ni siapa sebenarnya? Yang pelik bukan empati itu berat. Yang pelik ialah bila kita diajar bahawa keletihan itu tanda kita baik. Seolah-olah kalau kau tak penat, kau tak cukup peduli. Seolah-olah kalau kau jaga diri sendiri, kau jadi pentingkan diri. Sedangkan empati tak sepatutnya makan kau hidup-hidup. Ia sepatutnya hubungkan manusia, bukan hancurkan yang memikulnya. Mungkin empati bukan tentang berapa banyak kesakitan yang kau boleh tanggung. Mungkin ia tentang tahu bila untuk hadir dan bila untuk berundur tanpa rasa bersalah. Sebab bila empati jadi beban, ia berhenti jadi nilai, ia jadi harga. Dan harga itu selalunya dibayar oleh orang yang paling peduli. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!